Assalamualaikum man, khabar guys. Hari ni aku tak tahu macam mana aku jalan-jalan aku terjumpa satu pot yang agak semak samun sebenarnya. Kalau korang boleh nampak kat belakang tu, semak samun guys. Dan lopak-lopak air sikit je. Aku tak tahulah macam mana. Tapi apa-apa kita try juga. Tengok macam mana. Tapi spot ni seriously, kalau ada pun, jap. Ujung aku bawah kat tangan aku. Nampak aku sana. Kalau GoPro tak nampak, tapi ada alur sikit. Ni alur sikit, situ depan tu alur sikit. Seriously, spot ni memang heavy cover. Dan aku tersilap bawa rod. Aku bawa 410. Jadi tawakal Allah. Tengok macam mana. Dan aku kena stay alert lah. Tempat tak biasa kena stay alert. Okay, tengok macam mana. Silap bawa set ni. Aku bawa Trickster aku 410 guys. Tak tahulah support ke tak. Aku memang gamble betul ni. Tapi tak apa, kita cuba je. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teknik dia senang je. Ikan makan jangan bagi masa, terus sap je. Ni ada depan ni. Ada yang kecil tu tapi kot-kot lah. Ada yang duduk bawah lumut tu. Kita cuba je. Setiap lubang-lubang yang ada. Lubang tak besar guys. Lubang dia memang tak besar. Dan banyak pelepah. Itu mencabar. Tak boleh tidak balas lah guys. Kalau tidak balas nampak air tu bergerak macam tu tau. Tapi kita try. Setiap lubang tu kita try dalam 10 kas. Dah 10 kas baru kita pindah lubang lain. Tengok. Kita mesut slow, pujuk. Kalau nampak ada pergerakan air, kita akan pujuk je. Cantik, tapi itulah structure dia. Na'udzubillah min zalik. Dia pun cantik, tapi structure dia tau. Paya dia jenis paya hardcore ni. Tak tahulah ada ke tak. Macam tak ada harapan je guys. Tapi tak apa, cuba je lah. Dengan apa nama, lumpai yang paling diminati, yang suka makan soft rock. Bismillah. Bismillah. Macam ada laluan, macam tak ada laluan nak ke tengah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kita berkata Allah. Try meranduk ke tengah sikit. Ada bunyi ramai. Kita kena tengok betul ni. Bismillah. Okay, try sana jap. Sana lah pasut. Ada burung wak-wak, terkejut aku. Ini spot macam ni, pastikan tali korang tali yang betul-betul tough. Jangan beli tali yang So far tak nampak sebarang aktiviti lagi. Masih tak nampak sebarang aktiviti. Aku dengar letupan tadi kat sebelah sini. Aku patah balik, keluar balik. Aku dengar kat sebelah sana, tapi macam susah nak pergi sana. Dalam ni parit apa ni? Aku nak randuk ke tak randuk ni? Sama banyak sebenarnya. Tapi seriously sunyi, macam tak ada ikan spot ni. Ke sebab banyak lumut? Boleh jadi. Aku nak ke sana sekejap. Okay. Alright. Ada ikan tu. Ada anak aruan, patutlah. Cuba jap. Bismillah. Try jaga. Ada anak aruan baik. Selalunya kalau tempat-tempat jarang orang mancing, bila datang macam ni dia sambar
macam tak ada respon sangat je. Okay guys, macam biasa guys, GoPro aku datang dia punya miring dia tak adalah sound. Okay, time ni aku pujuk anak lagi tapi aku macam dah fed up lah. So aku baling ke tengah sikit. Aku baling ke tengah lagi. Dan rasanya ibu tak tahu kat duduk mana lah anak Arwan tu. So aku just blind cast je lah. Aku cuba nasib blind cast kat mana-mana. And then suddenly ada yang makan lembut dan aku tarik. Tu dia. Alhamdulillah guys, Alhamdulillah. Ada juga strike. Lama aku pujuk sana sini tapi tak ada kan. Disangkut pula kat pelepah lah. Itu yang menyampah main tempat-tempat macam ni. Okay, so memang lama jugalah aku pujuk. Tengok dalam video ni macam senang je kan. Tapi aku rasa dalam adalah setengah jam juga aku kesana kesini pujuk. Dan aku dapat juga saiz yang agak not bad saiz dia. Okay lah. Boleh lah kan dengan soft rock tu dan telan dalam tu. Okay, tu dia. Berapa lama lagi aku nak tunjuk tak tahu lah. Okay, macam biasa guys, macam biasa. Aku lepaskan balik dekat alur air kat belakang ada longkang tu. So aku release kat situ lah. Supaya dia membiak dengan sihat dan cerdas. Okay, soft rock. Ni aku buat apa sebenarnya? Aku tak tahulah guys. Aku bila buat dubbing ni aku dah pening dah. Tak tahu aku nak tiaw apa ayat. Macam tu lah. Dan apa salah aku paling dekat. Aku tak tahu aku buat apa sebenarnya. Aku cakap apa pun tak tahu sebenarnya. Tapi adalah tu. Faham je lah. Datang dia punya pening dia macam ni lah. Okay, dan aku gerak ke depan sikit. Kita tukar angle pula. Tadi kita baling situ, kita nak baling ke arah ada satu lubang ke kanan tu. So aku ganjat sikit ke pokok tu, rapat ke pokok tu, dan aku try situ. Tu dia. Angle tu aku macam menarik je kan. So aku pun baling kat situ lah. And then suddenly tada. Okay, ini memang aku rasa macam wow, tiba-tiba haruan galak pula nak makan kan. So tu dia. Not bad lah. Bagi aku, saiz aku yang ni, kalau kat Selangor ni saiz-saiz ni sedap lah tengok kan. Tapi kalau orang lain macam biasa lah. Macam ni je katanya. Tapi bagi aku okay lah, not bad lah saiz dia haruan ni. Nampak tau. Tak tahulah macam mana aku nak cakap lagi lah. Sebab aku tak tahu kenapa aku edit, aku letak part ni lama-lama. Korang faham-faham je lah. Aku dah blank dah. Dah macam Astro pula main dubbing ni kan. Okay, macam biasa. Aku lepas kat alur longkang belakang tu. So, begitulah ceritanya guys. So guys, kat sini dah 2 ekor. Dan tadi ada sekali lagi aku dapat lagi letup sekali lagi. Lepas sebelah sana tak ada tau. Haruan duduk sebelah sini aja ke apa sebenarnya. So, kita patah balik ke sana jap. Angle sana balik. Kalau tak ada, kita tutup cerita. Okay, angle sini dah tadi lagi. Awal-awal tadi dah tak berapa minit, tak ada satu pun yang nak sambar. Tapi aku yakin ada kat sini. Sini memang tak ada lah. Tak suka cetek sangat ke apa. Alhamdulillah ada. Aduh, lucut cah. Alamak, sayangnya dah lah situ susah nak strike. Sekali lucut lah pula. Bukan rezeki. Okey, aku faham dah. Dia suka kat lubang. Mana ada lubang dia ngendap. Kita kena pujuk lama baru dia nak makan. Aku awal-awal sampai tadi, dia alert. Alamak, sangkut sambil cakap sambil mancing tu lah. Dia alert tapi dia ambil masa lama untuk cakap ni makanan ke tak. Dan akhirnya dia makan. Tapi itulah lucut sebab aku tarik kena dekat rumput tengah tu. Lepas tu terus lucut. Tak ada harapan dah. Dan lucut memang tak ada lah. Sakit dah dia. So guys, tu saja guys. 2 dapat, 1 lucut tadi. Tarik dia kena kat rumput tengah tu. Lepas tu plup, lucut. Bukan rezeki aku lah. So jam pun dah pukul 6.19. Balik lah. Ni pun dah gelap dah ni. Bukan dah gelap lah, maksud aku dia mendung jadi dia gelap. Jadi kita kena keluar sikit kan. Okay, so ni spot dia. Memang tak nampak. Tapi
Aku tak tahu macam mana aku boleh jumpa, dan rezeki aku kat sini ada. Alhamdulillah. Next time aku akan repeat lagi, tapi tak tahu bila. Tengok macam mana, bagi air penuh sikit kot kan. Tapi yang penting hari ni aku dapat meranduk. Lama tak meranduk siut. Sejak ada motor ni best pula meranduk ya. Alright. Okay, jumpa lagi dalam next episode, InsyaAllah. Assalamualaikum.